Sebab yang memberatkan saya nak membeli je sebab Cik Hasbul banyak membantu. Okey. Daripada saya zero, apa yang saya tanya pun maklumat info semua saya dapat daripada Encik Hasbul. Dan itu membuatkan saya nak ambil cherry. Alhamdulillah. Okay. Encik Jamal Ya, saya daripada Selangor. Petaling Jaya. Petaling Jaya Selangor Oh, jauh tu bang. Saya ada soalan lah. Kenapa memilih cherry? Kenapa cherry? Kenapa cherry? Ha. Okey, pertamanya saya tak pernah merasakan menggunakan cherry. Tak pernah menggunakan cherry. Okey. Nak merasakan Sebelum ni pernah guna kereta China? Tak pernah. Tak pernah Jadi macam mana tergerak nak guna cherry? Sebab saya rasa cherry dekat Malaysia ni dah agak lama. Okey. Mungkin boleh ada confidence sikit lah. Ada confidence sikit lah daripada jenama yang lain kan. Okey, alright. Kedua soalan saya, kenapa dengan cherry BP Hasbul? Daripada Selangor tu jauh tu bang, ke Batu Pahat ni. Daya penariknya tinggi dekat sini. Daya penariknya tinggi. Okey. So abang dapat information, dapat contact saya daripada mana? Daripada TikTok lah. Daripada TikTok So follow kita daripada TikTok. Ya, betul. Daripada Selangor, support cherry BP Hasbul. So saya ucapkan terima kasih bang atas kepercayaan abang sejauh ini. So transaksi semua dengan WhatsApp. Hari ni baru kita jumpa kali pertamanya. Betul? Betul. Segala urusan sign agreement, payment, apa semua by online. So hari ni hari pertama saya jumpa Encik Jamal. So ini dengar kata ni adalah kereta pencen. Lebih kurang begitu. Lebih kurang gitulah. So akhirnya orang kata pilihan yang tepat lah. Jadi saya ucapkan tahniah dan terima kasih. Cherry.